Hello, hai, apa khabar semua? Semuanya sihat. Kali ini kita nak try tram yang ada dekat Dubai. Tram ni kalau kita tengok ni dah standardnya macam LRT, MRT dekat KL dah. Memang cantik gila berbanding dengan negara-negara lain yang saya pernah pergi. Kalau tram dia biasa je, ala-ala kereta api zaman-zaman dulu. Tapi tram dekat Dubai ni, ya ampun, cantik, lawa. Tempat stesen dia pun dah macam stesen LRT, MRT macam tu. Sangat ni. Cuma yang membezakan tram dengan metro yang lain ialah tram ni dia hanya dekat bawah saja. Itu ialah perbezaan utama antara tram dengan metro ataupun kenderaan lain yang ada dekat Dubai ni. Salah satu paling mudah untuk kita kena pasti perbezaannya ialah bunyi. Macam dekat negara lain pun ada bunyi loceng, teng 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 teng. Sekarang ni berada dekat Pam Jumeirah tram. Ialah tram dia, tengok laluan tram dekat laluan bawah saja. Manakala dekat atas ini ialah Pam Jumeirah monorail. Dia bersambung, kita jalan kaki je naik ke atas, and then kita boleh naik dan kita boleh pergi ke Palm Beach Island. Palm Beach Island. Tapi saya tak pergilah sebab kos dia agak tinggi. Sebab saya rasa nak berjimat.